Dua negara, satu rumpun, satu bahasa. Tetapi apabila bola sepak menjadi gelanggang, hubungan persaudaraan Nusantara bertukar menjadi medan penuh emosi. Ada yang kata permusuhan ini bermula di stadium. Ada yang percaya ia sudah lama ditanam sejak era Soekarno dengan laungan Ganyang Malaysia. Berikut kisah penuh tentang bagaimana sejarah politik, nasionalisme dan bola sepak membentuk salah satu rivaliti paling panas di Asia Tenggara. Tahun 1963, Soekarno menentang pembentukan Malaysia. Dari podium megah, laungan terkenal tercipta, Ganyang Malaysia. Selama 3 tahun, kedua negara berada dalam konflik politik dan militer. Ia bukan peperangan besar, tetapi ia meninggalkan kesan emosi. Konflik itu berakhir pada 1966. Namun sentimen nasionalisme yang kuat kekal dalam ingatan generasi selepasnya. Di sinilah asas rivaliti moden terbentuk. Bukan lagi dengan senjata, tetapi dengan bola. Selepas konfrontasi, hubungan kedua negara pulih. Tetapi apabila bola sepak naik menjadi sukan nombor 1, sentimen lama mudah terbawa semula. Tahun 1970-an hingga 1980-an, derby Nusantara mula hidup. Pertembungan di Sukan C dan Piala Merdeka berlangsung penuh tegang. Tahun 1979, Malaysia menang 1-0 dalam perlawanan dramatik. Tahun 1985, pertembungan di Bangkok menimbulkan insiden panas penyokong. Dan perlahan-lahan, rivaliti bola sepak berubah menjadi pertembungan maruah bangsa. Kita berkongsi bahasa, darah, tradisi. Namun kerana persamaan inilah, setiap kemenangan terasa lebih manis dan setiap kekalahan terasa lebih perit. Dari serumpun, lahirlah persaingan yang hampir bersifat keluarga, rapat tapi penuh emosi. Dunia berubah, media sosial lahir, tetapi satu perkara tetap sama. Bola sepak menyalakan semangat nasionalisme. Pertempuran tidak lagi terhad di padang. Media sosial menjadi medan baru. Tempat emosi meletup tanpa kawalan. Satu klip, satu provokasi, dan ribuan tentera maya muncul tanpa dipanggil. Rivalry ini kini hidup 24 jam sehari. Setiap kekalahan menjadi ejekan. Setiap kemenangan menjadi kebanggaan. Ultras Malaya dan Ultras Garuda menjadi simbol fanatik yang hebat. Dari flare yang menyala hingga penalti yang dipertikaikan. Dari nyanyian yang terhenti hingga detik-detik yang mencetuskan kemarahan. Luka kecil tetapi cukup dalam untuk menghidupkan rivalry selama bertahun-tahun. Sebagaimana kontroversi Piala AFF 2010, malam yang tidak dilupakan. Malaysia versus Indonesia 2 kali bertemu dalam final. Insiden laser hijau mencetuskan kontroversi sehingga menjadi berita dunia. Media kedua negara saling memanaskan keadaan. Malaysia menjadi juara, tetapi rivaliti itu melonjak ke tahap baharu. Sejak 2010, setiap kali Malaysia bertemu Indonesia, stadium pasti menjadi lautan emosi. Pemain Malaysia terpaksa menggunakan kereta perisai jenis Barracuda untuk meninggalkan Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta selepas perlawanan menentang Indonesia pada 5 September 2019. Ini kerana situasi keselamatan yang tidak terkawal.
akibat kekecohan yang dilakukan oleh penyokong tuan rumah selepas Malaysia menang 3-2 dalam perlawanan kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Kejadian itu menggugat hubungan bola sepak kedua negara. Tetapi, ia juga membuka mata banyak pihak bahawa rivaliti ini perlu dikawal, bukan dihapuskan, tetapi ditundukkan agar lebih sihat. Inilah Malaysia, inilah Indonesia, dan inilah pertarungan abadi bola sepak Asia Tenggara. Jika anda percaya bola sepak mampu menyatukan Nusantara, tekan like, share dan subscribe. Derby ini panas, tetapi persaudaraan kita lebih kuat.